Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Sekali lagi, hari ini 18 November 2025 anda bersama dengan saya Safiuddin bin Adam daripada Majlis Belia Negeri Johor. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dalam segmen Bual Kencang by Johor Youth Talk, kita sekali lagi hari yang kedua kita berada di Simposium Antarabangsa Johor Global, di mana ianya program daripada Yayasan Warisan Johor yang bertempat di Majlis Bandaraya Johor Bahru di Dewan Kenanga, dan program ini telah pun berlangsung selama 2 hari daripada 17 November sehingga ke hari ini. Hari ini adalah hari terakhir. Masih sempat lagi kalau anda hendak singgah dan hadir ke Majlis Bandaraya Johor Bahru ini sempena program Simposium Antarabangsa. Jadi tanpa membuang masa, pada hari ini seperti semalam, hari ini kita bawakan 3 orang tetamu khas, tetamu yang hebat-hebat. Bukan biasa-biasa tapi mereka ini sangat dekat dengan kita golongan belia kerana mereka ini adalah tenaga-tenaga pengajar di dalam institusi-institusi yang berada di dalam negeri Johor. Jadi pertamanya sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan yang pertamanya, kita bawakan Tuan Haji Ulaimi bin Yahya, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Cik Ulaimi. Dan seterusnya adalah Puan Siti Salina binti Abdul Ghani, guru sekolah di Sekolah Seni Malaysia Johor. Dan seterusnya adalah Puan Azza Afnizan binti Muhammad Ayub, cikgu di Maktab Sultan Abu Bakar. Apa khabar? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Jadi Cik Tuan Ulaimi, boleh Tuan perkenalkan sikit diri Tuan supaya penonton-penonton kita boleh mengenali Tuan dengan lebih lanjut. Terima kasih saudara Saufi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk makluman warga belia Johor, terima kasih kerana dapat hadir sama pada program kita pada hari ini. Untuk makluman, saya merupakan pengarah di Politeknik Ibrahim Sultan. Dan untuk makluman adik-adik juga, di mana Politeknik Ibrahim Sultan ini antara 36 buah politeknik di seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan di Politeknik Ibrahim Sultan kita menawarkan program di peringkat ijazah, diploma dan juga sijil, fokus kepada program TVET. Dan kita ambil maklum bahawa pasaran TVET sekarang ini memang sangat panas dan ia merupakan satu pemangkin kepada pembangunan ekonomi negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Tuan Pengarah. Jadi itu sikit sebanyak pengenalan daripada Tuan Ulaimi, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Dan seterusnya kita ke panel kedua kita, Puan Salina. Kiranya Puan boleh perkenalkan sikit tentang diri Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Siti Salina binti Abdul Ghani atau boleh panggil Cikgu Salina. Okey, saya merupakan jurulatih seni visual di Sekolah Seni Malaysia Johor. Okey, Sekolah Seni Malaysia Johor ini merupakan satu institusi seni peringkat sekolah menengah. Okey, di bawah pengurusan bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, Sekolah Seni Malaysia Johor ini telah bertapak di negeri Johor lebih kurang 18 tahun. Dan bertempat di Bandar Seri Alam. Okay, dan Sekolah Seni Malaysia Johor ini menawarkan 4 bidang kesenian, iaitu seni visual, seni teater, seni tari dan seni muzik. Dan fokus kita adalah untuk melahirkan penjana pewaris budaya bangsa. Okay, so itulah misi dan visi sekolah kita. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cikgu Salina. Dan seterusnya kita boleh ke panel yang ketiga kita, berpakaian antarabangsa. Adakah itu pakaian kimono Cikgu? Yukata. Yukata. Okey, jadi mungkin Cikgu boleh perkenalkan sikit pakaian Cikgu. Dan panel kita yang ketiga adalah Cikgu Azza daripada Maktab Sultan Abu Bakar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Pakaian nak cakap okay, pakaian ni yukata, dia lebih simple sikit lah daripada kimono. Kimono agak lebih complicated. Ni kalau musim panas lah, kiranya lebih simple dan lebih senang lah kalau ikutkan untuk perempuan punya. Ada juga anak murid saya yang pakai yukata, untuk lelaki tu ada beberapa orang. Okay. Baik, itu tentang bajunya lah. Kalau tentang sekolah ni pula, kalau cakap pasal Maktab Sultan Abu Bakar ataupun English College, nama asalnya memang
boleh dikatakan memang sekolah yang tertua di Johor. Ya, alhamdulillah tahun ni ialah tahun ke-111 kita baru je buat sambutan. Jadi ditubuhkan sejak tahun 1914. Kemudian yang bangunan sekarang ni ialah dari tahun 1930 sampailah sekarang. So basically arus perdana tingkatan 1 hingga 5 memang semua pelajar lelaki, tetapi tingkatan 6 kita ada pengambilan pelajar perempuan. Selain daripada arus perdana dan tingkatan 6, kita juga ada UPK, unit pendidikan khas, khusus kepada masalah penglihatan, dan juga beberapa masalah pembelajaran sikit lah. Itu untuk isi. Okey, cikgu ada ajar bahasa Jepun ke? Ya, saya ajar bahasa Jepun. Bahasa Jepun ialah salah satu subjek elektif di Mata Sultan Abu Bakar. Isi lah. Itulah lepas ni saya lebih sebut isi kot. Itulah resemblance dengan pakaian yang cikgu pakai ni. Kerana cikgu pun bisa berbahasa Jepun. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini dalam segmen Buah Kencang kita bawakan tenaga-tenaga pengajar yang sangat hebat-hebat, yang mana mempunyai satu latar belakang dan juga mewakili institusi yang sangat hebat di negeri Johor ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan dengan soalan pembukaan saya, mukadimah. Mungkin kita boleh slow-slow dan kita boleh relax, santai. Jadi untuk persoalan ni, mungkin saya boleh tujukan kepada Tuan Pengarah. Berkenaan dengan apa program pada hari ini, which is satu program simposium antarabangsa Johor Global. Kalau kita lihat macam mana ataupun bagaimana kita boleh melihat sebuah program seperti ini dapat memberikan peranan kepada belia Johor, dan apakah peranan belia Johor dalam era hubungan antarabangsa kita ini dengan dengan orang luar. Untuk mengajar saudara Sofi, pameran simpian antarabangsa sebenarnya dalam konteks TVET, saya cuba nak kaitkan apa yang dilaksanakan di peringkat Politeknik Ibrahim Sultan dan juga keseluruhannya. Untuk makluman ke beliau, di mana di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti telah melantik Politeknik Ibrahim Sultan sebagai satu-satunya pusat di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, iaitu dipanggil sebagai Edu Tourism. Edu Tourism ini maksudnya pelancongan pendidikan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober lepas, kita telah menerima seramai 130 pelajar daripada Jepun. Di Sekolah Tinggi Jepun buat lawatan ke Politeknik Ibrahim Sultan dan melihat fasiliti dan juga bagaimana, dan untuk yang pentingnya adalah bagaimana melihat pelajar-pelajar negara kita yang belajar di negara Jepun tetapi mempunyai tahap pendidikan yang sangat cemerlang. Maka dia ingin on the ground bagaimana penerapan dilaksanakan di peringkat institusi pendidikan di negara kita. Itu perkara penting untuk lihat. Kita perlu bangga dengan keupayaan negara kita. Bukan biasa kita melihat, kita sepatutnya melihat negeri Jepun. Tak. Di pelajar Jepun melihat keupayaan institusi pengajian tinggi di negara kita. It's global punya program. Itu satu contoh yang saya nak tunjukkan bahawa betapa hebatnya institusi pendidikan di negara kita. Bukan saja di politeknik, begitu juga di sekolah seni ataupun di peringkat sekolah menengah, dan ia menjadi idola kepada negara-negara. Itu satu contoh. Pada masa yang sama juga, sebagai contoh dari segi mobiliti pelajar pula, pada semester ini sebagai contoh, kita telah menerima pelajar daripada Korea yang melaksanakan proses mobiliti selama satu semester belajar di negara kita, dan bidang yang terlibatnya adalah bidang pelancongan. Dan untuk makluman, di Politeknik Ibrahim Sultan kita ada 4 fakulti ataupun bahagian. Antaranya adalah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Pelancongan dan Hospitality, dan yang keempatnya adalah Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual. Itu antara perkara. Dan di Politeknik Ibrahim Sultan juga kita menawarkan sebanyak 20 program pengajian di peringkat ijazah, diploma dan sijil. Apa yang kita lihat sekarang ialah globalization. Dan peranan yang dimainkan sebagai contoh pada hari ini, bagaimana negeri Johor memperkasakan program belia di peringkat antarabangsa.
Ini antara satu contoh bagaimana kita bukan saya ingin menjadi jago dalam negara, tapi kita ingin menjago di luar sana. Dan apa yang saya melihat sebagai contoh, apa yang dimainkan oleh Kerajaan Johor melalui dipanggil sebagai JTDC, Johor Talent Development Council, melatih, melihat talent-talent untuk jangka masa yang akan datang. Siapa yang main peranannya? Yang main peranannya adalah para beliau semua menentukan way forward apatah hala tuju negeri dan negara kita. Itu peringkat awal. Okey, baik Tuan Pengarah. Jadi tadi saya sentuh sikit, Tuan Pengarah ada sebutkan berkenaan dengan edutourism. Yes. Jadi secara generalnya lah, edutourism ni adakah dia lebih kepada kita buat macam pertukaran pelajar? Adakah dia lebih kepada macam gitu, ataupun edutourism ni kita nak hadirkan negara-negara daripada luar, dia hadir ke negara kita dan dia melawat lah, tengok apa kita punya sistem pembelajaran. Mungkin itu sedikit pencerahan yang mungkin Tuan Pengarah boleh kongsi. Dua konsep yang biasa. Sebenarnya ada banyak konsep. Konsep yang pertamanya adalah mobility. Kalau mobility, sama ada mobility ni secara structured dan juga secara jangka pendek. Kalau ia melebihi tempoh tertentu, kita perlu adakan visa. Dan untuk itu juga institusi yang mempunyai konsep edutourism perlu berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab kita ingin menerima inbound punya pelajar. Itu konsep pertama. Tetapi untuk dalam konteks edutourism, disebabkan tempoh pendek, maka kita tak perlu benda tersebut. Tetapi kalau kita buat edutourism berjangka, itu melebihi 3 bulan, maka kita perlu berdaftar dengan KDN dan kita mendapatkan visa pendidikan. Tapi untuk edutourism tak perlu visa pendidikan, sebagai social visit saja. Apa yang kita fokusnya sekarang ini adalah kepada negara pelajar di negara luar ataupun pelancong daripada luar yang ingin masuk ke negara kita dan ingin melihat bagaimana status pendidikan dalam negara kita. Okey, baik, faham Tuan Pengarah. Jadi macam tadi Tuan Pengarah pun ada cerita lah yang berkenaan dengan ada pelajar daripada Jepun ataupun Korea tadi. Ya, Jepun, Korea yang hadir dan tengok dalam sistem pendidikan kita dan sebagainya. Jadi Tuan Pengarah, mungkin the comparison sama ada kita di Malaysia ataupun kita pelajar-pelajar di Jepun, diorang pun ada mereka punya TVET, betul? Ya, betul. Jadi adakah kita at par dengan mereka ataupun kita lebih daripada mereka sebenarnya sekarang? Okey. Dalam konteks TVET, sebenarnya kita mempunyai kerangka yang global disebabkan oleh kita mempunyai, sebagai contoh, negara kita sekarang ini telah menghala kepada dipanggil sebagai Majlis TVET Negara, betul, MTVET, di mana yang menyelaraskan struktur TVET negara. Dan kalau di Korea dipanggil sebagai KRIVET, iaitu majlis yang mentadbir urus berkaitan dengan talent pool pasaran TVET negara. Negeri Jepun pun sama. Tetapi mungkin dari konteks industri ataupun infrastruktur mungkin berbeza sedikit antara negara kita dan negara Jepun. Tapi dari kerangka asasnya lebih kurang sama. Dan kita sekarang ni way forward kita adalah untuk melihat sebagai contoh negeri Johor, di mana kita ingin dapatkan kepastian bahawa tahun 2030 negeri Johor berstatus negeri maju. Hakikatnya. Baik Tuan Pengarah. Jadi itu sikit sebanyak perkongsian daripada Tuan Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Jadi saudara-saudari yang berada di luar sana, TVET ni dia merupakan arus global yang baru. Lagi-lagi dia akan menjadi satu agenda yang sangat penting kepada masa hadapan negara kita. Jadi rakan-rakan belia yang berada di luar sana, TVET ni kita dah tak boleh anggap biasa-biasa. Tapi sebenarnya TVET ni dia adalah sesuatu yang telah menjadi satu agenda penting negara, dan di masa yang akan datang kita perlu melihat TVET ini adalah arus perdana di negara kita. Jadi yang seterusnya mungkin saya boleh ajukan soalan kepada Cikgu Salina. Jadi bagi soalan-soalan untuk Cikgu ni, saya nak berfokus kepada bagaimana seni ni boleh kita jadikan sebagai diplomasi. Macam mana kita nak gilap bakat orang muda dan macam mana kita nak jadikan ia sebagai satu apresiasi budaya di negeri Johor ni bagi golongan belia di luar sana. Jadi persoalannya Cikgu, banyak negara yang memang dah menggunakan seni ni sebagai medium diplomasi. Betul. Jadi bagaimana Sekolah Seni Malaysia Johor ingin membentuk pelajar seni sebagai duta
budaya Malaysia ataupun kita utamakan negeri Johor, cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan? Untuk dalam konteks sekolah seni lah kita merangkumi 4 bidang tadilah. Bidang seni visual, seni tari, seni teater, seni muzik, dan keempat-empat bidang ni dia ada kepakaran masing-masing. Termasuk dia ada kesenian dia masing-masing. Contoh kalau kita lihat daripada konteks negeri Johor, seni tari di sekolah seni Johor, of course dia akan membawa tarian zapin untuk diperkenalkan. Begitu juga dengan seni visual kan, kita mengangkat karya-karya yang bertemakan masyarakat ataupun cerita, makanan, seni dan budaya negeri Johor itu sendiri. Begitu juga dengan muzik. Kita pernah dijemput menjadi tetamu kehormat di Riyadh International Book Festival di Arab Saudi untuk mempersembahkan persembahan ghazal dan juga tarian zapin di sana. So kita melihat bahawa melalui penyertaan murid-murid ini dalam sama ada pertandingan, pameran ataupun mana-mana festival yang bertaraf antarabangsa, murid ini menjadi satu storyteller yang membawa kepada naratif negeri Johor itu sendiri, dan secara tidak langsung adalah negara Malaysia kita. Sebab kita ni ada banyak kepelbagaian budaya kan. Ada juga dalam bidang seni ini kita melihat kepada kreativiti dan inovasi. Contoh ada tarian tu, tarian tradisional tapi dikreasikan. Begitu juga dengan bidang seni visual. Kita bawakan karya-karya yang bertemakan masyarakat Johor itu untuk di negeri Johor itu untuk diperkenalkan di mata antarabangsa lah. Yang terbaru, murid Sekolah Seni Johor dia terlibat mewakili Sekolah Seni Johor dan juga Sekolah Seni Malaysia di Asia International Culture and Arts Camp yang dianjurkan oleh MOTEC dan juga Aswara. Di Pulau Tioman. Jadi di situ kita bersama-sama dengan artis-artis daripada pelbagai negara dan kita berkongsi budaya kita. Bila kita buat wow tu, kita buat wow negeri Johor kan, kita berkongsi bersama dengan peserta daripada Jepun. So di situ berlakunya pertukaran budaya. Itu kita kata tadi storyteller lah, sebagai duta kecil negeri Johor, duta kecil sekolah seni, duta kecil negeri Johor, duta kecil negara kita Malaysia. Begitulah untuk sekolah seni. Jadi sememangnya cikgu, kesenian ataupun kebudayaan ni dia memang boleh menjadi satu medium diplomasi. Betul. Dia memang merupakan culture exchange ni program memang banyak kita buat, kita pergi ke luar negara dan ada juga ada orang mereka yang datang ke negara kita. Dan satu budaya seni ni adalah satu medium yang memang medium diplomasi yang memang kita boleh menjadikan dia medium pertukaran. Betul. So saya rasa dari side kesenian ni memang memainkan satu peranan yang sangat penting lah. Jadi cikgu, boleh cikgu kongsikan tak sikit apakah pencapaian antarabangsa pelajar-pelajar di sekolah cikgu yang paling dibanggakan lah? Mungkin setiap kali perhimpunan selalu disebut ke? Kalau kita nak cerita tu sebab kita ada 4 bidang kan. Jadi dia setiap bidang tu dia ada pencapaian sendiri. Macam tu. Jadi macam saya sebut tadi lah, macam kita pernah dijemput sebagai tetamu kehormat di Arab Saudi. Waktu itu kita juga menghasilkan catatan potret Raja Salman dan kita serahkan kepada wakil kepada Raja Salman lah. Kemudian dalam bidang seni visual kita telah beberapa kali menjadi representative of Malaysia di International High Festival Competition IFAC Japan, dan kita dibawa ke sana lah dan melihat karya kita dipamerkan di sana, dan kita melihat karya-karya murid-murid Jepun itu sendiri. Di situ kita boleh melihatlah kita punya perbezaan, persamaan di situ, dan kita boleh lihat keunikan budaya masing-masing. Dan juga untuk bidang seni teater pun kita telah beberapa kali mewakili Malaysia untuk membawa filem pendek Malaysia ke Jepun juga untuk pertandingan Genesis.
Dan yang terbaru untuk bidang seni tari, kita dah mencapai kejayaan hari tu di pertandingan di Korea, dan yang terbaru di Bandung International Festival Arts yang membawakan tarian baru, antara tarian Johor biasa kita kenali tarian Zapin kan, tapi dia ada tarian Ceracap Inai. So kumpulan tari ni bawakan tarian tersebut dan mendapat Silver Awards lah. Itu yang terkini lah, yang terbaru. Jadi tarian Ceracap apa? Ceracap Inai. Ceracap Inai itu memang tarian asal daripada negeri Johor. Ya, dia bila saya dapatkan maklumat daripada guru seni tari kan, itu adalah antara tarian di negeri Johor selain daripada Zapin. Jadi itu satu perkara yang baru. Memperkenalkan kan tarian kita memperkenalkan satu tarian Ceracap Pinai. Betul juga? Ya, betul. Ceracap Pinai. Dan mungkin nanti kita boleh try lah Google ke YouTube betul. ke, macam mana kita tengok tariannya. Sebab selalu memang kita tahu Zapin saja. Kan? Betul. Dan Zapin pun yang sangat kita tahu sinonim dengan ada Johor. 17 jenis tarian. Betul juga? Betul. Dalam Betul. Zapin. Jadi cikgu, itu memang sesuatu yang perlu kita banggakan dan perlu dijadikan contoh jugalah bagi sektor-sektor pendidikan yang lain yang mana fokus kepada kesenian. Jadi mungkin seterusnya saya boleh kepada panel yang ketiga, Cikgu Azhar. Cikgu, Maktab Sultan Abu Bakar ni memang nama yang sangat terkenal di negeri Johor ni. Sekolah ISI lah, English College. Saya ni dulu nak belajar kat ISI juga. Tapi sebab dia tak ada perempuan. Alamak. Tak adalah. Jadi saya pergi ke sekolah SSI. Tapi saya ramai kawan dekat sekolah ISI ni. Jadi sekolah ISI ni memang ramai melahirkan pemimpin-pemimpin yang sangat hebat-hebat. Dan mungkin sekarang ni pun ada juga menteri-menteri kita yang dulu asalnya daripada sekolah Maktab Sultan Abu Bakar. Jadi cikgu, Maktab Sultan Abu Bakar ni mempunyai sejarah yang sangat panjang dan memang melahirkan ramai tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh negara dekat dalam negara Malaysia ni. Jadi bagaimana institusi ini dapat membentuk pelajar ini menjadi seorang pemimpin di peringkat global ataupun peringkat yang lebih tinggi? Macam mana sebenarnya culture dalam sekolah tu yang mungkin cikgu boleh kongsikan? Kalau nak cakap pasal sejarah tu memang panjang kan, 111 tahun kan. So kalau nak cakap pasal dia punya tokoh-tokoh yang telah dilahirkan daripada ISI, kalau kita nak tahu tu memang kalau yang sangat dikenali mungkin almarhum Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz. Kemudian selepas tu selepasnya ialah Profesor Diraja Tan Sri Sheikh Muhammad Nakib Al-Atas pun daripada ISI juga. Menteri-menteri pun ramai daripada ISI, keluaran ISI. Sebab ISI tu sendiri satu, dia all boys lah kita panggil kan. Tu yang tak nak masuk tu kan, sebab tak ada perempuan kan. Jadi dekat all boys, jadi senang sikit lah mungkin pada saya lah. Nak bertegas tu memang boleh direct lah kan. Jadi untuk perimpunan lah, perimpunan kita nampak macam mana Tuan Pengetua sekarang buat langkah sederap. Jadi dekat perimpunan tu dah terbentuk dia punya kepimpinan dia. Semua command semua kiranya ditadbir oleh murid lah. Daripada asal macam mana murid akan pastikan ni bahasa pengawas pun ada ni, macam mana dari awal dia orang memastikan pelajar masuk kelas macam mana, apa komannya, MC pun mereka sendiri. Kemudian setiap tu ada di situ dah terbentuk dia punya kepimpinan. Dari segi globalnya semasa MC tu bahasa kita campur lah. Jadi maknanya sebab dekat di ISI pun bahasa dah tentu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kemudian bahasa campur dengan bahasa Tamil, bahasa Cina, kemudian elektif lagi bahasa Jepun. Jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu memang ada dalam perimpunan. Kemudian bahasa Cina, Tamil, Jepun tu bergilir. Jadi tu untuk global lah kiranya dari segi kepimpinan. Macam tu, kepimpinan dan komunikasi. Jadi macam mana cara mereka berkomunikasi, nak mengarahkan tu semua ada caranya kan. Jadi kat situlah mereka dibentuk. Jadi baik cikgu, mungkin secara tak langsung kerana sekolah ISI ni adalah sekolah semua lelaki. Jadi kepimpinan tu terbentuk secara tidak langsung kerana culture tu sendiri. Which is yalah, budak-budak lelaki ni kadang ada semangat kepimpinan dia tersendiri. Jadi dengan kawan-kawan ni dia cubalah
untuk pamerkan dia punya nilai-nilai yang seperti itu. Kadang dekat sekolah dia tak nampak lagi, dia masih main ni lah boys kan, main-main. Tapi bila dah habis sekolah, alhamdulillah diorang ni jenis suka balik semula ke sekolah. Asal cuti sem macam nanti ada lah muka tercongok dekat bilik guru tu datang seorang-seorang, dah jadi macam budaya isi. Sebab yang saya lihat pun pelajar-pelajar sekolah isi ni ialah yang batch-batch saya ni pun diorang ada grup macam isi all boys ni dan sebagainya, dan alumni mereka sekolah isi pun sangat kuat dia orang ikut batch. Jadi batch dia orang tu nanti dia orang akan collect lah dia orang punya batch dia orang tu, buatlah aktiviti apa-apa. Macam sebelum ni, sebelum sambutan yang 111 ni, sambutan 100 tahun pun ada batch-batch tertentu dia orang bagi sumbangan dia orang masing-masing lah. Jadi itulah pelajar-pelajar English College ni, kawan-kawan saya sinilah ramai yang dah berjaya-berjaya ni. Jadi diorang pun memang banyaklah sumbang balik. Jadi adik-adik semua nanti dah berjaya jangan lupa sumbang semula kepada sekolah. Jadi cikgu, mungkin saya nak ambil sikit lagi persoalan yang saya nak ajukan pada cikgu berkenaan dengan sekarang ni ada tak program antarabangsa seperti debat ke ataupun model United Nations atau akademik global yang menjadi tumpuan di sekolah Maktab Sultan Abu Bakar? Kalau yang MUN tu, Model United Nation tu, kita ada 2 wakil lah setahun lepas. Tahun ni yang salah seorang wakil tu Tawengkai tu, itu dia lebih ke sekarang ni dia tinggi lagi jawatan dia dekat sekarang sekretariat Wengkai. Itu kepimpinan lah. Dari segi kepimpinan ni, kalau kita tahu SLB di Johor saja rupanya, sebab saya asal Selangor. Jadi bila sampai mengajar kat sini, SLB Student Leader Board tu rupanya di Johor je yang ada. Kemudian ada district SLB, kemudian ada Johor Student Leader. Sekolah kita ada wakil-wakilnya. Siapa? Alif Alif DSL okey. Jadi mereka tu tiap kali ada program-program tu telah diajar cara memimpin lah. Itu untuk SLB. Kemudian kalau dari segi debate sebelum ni pun Rail kan ada tu pergi debate. Jadi mereka bila ada acara-acara macam tu, mereka akan keluar dan pendapat-pendapat ialah bila dah antarabangsa tu bercampurlah Malaysia punya pendapat dengan international punya pendapat, itu dari segi akademik lah. Kemudian kita banyak masuk pertandingan inovasi. Jadi inovasi yang terbaru ni kita pergi ke ada pencapaian, boleh cakap ke pasal pencapaian? Boleh kongsikan cikgu. Okey, kita ke Singapura hari tu untuk Global Link Singapore. Jadi Global Link Singapore tu banyak inovasi-inovasi sebab dia lebih kepada sains. Jadi di situ ada 3 jenis sains. Di situ kita buat inovasi, mereka akan buat innovation sendiri, kena ada produk dan mereka bentangkan. Kebanyakan peserta daripada Jepun, Thailand, Korea ada, tapi memang ramai daripada Jepun lah, berpuluh-puluh sekolah. Jadi kita join, alhamdulillah dapatlah pengalaman kat situ, pengetahuan, dan lepas tu macam-macam inovasi punya pertandingan mereka suka join. Daripada situ. Kalau kebudayaan pula, macam Jepun ni, saya bawa budak pergi Osaka Mecha Happy Festival untuk tarian Jepun lah. Jadi dah 2 kali dah kita pergi, kita combine dengan SSI dengan Sakti, kita pergi kat sana masuk pertandingan. Alhamdulillah memang ada je lah hadiahnya kat situ. Okey, baik. Itu merupakan satu pencapaian yang dikongsikan daripada Cikgu Maktab Sultan Abu Bakar. Jadi seterusnya, Tuan Pengarah, boleh tak kalau Tuan kongsikan sedikit sekarang ni, apakah projek atau kejayaan pelajar-pelajar di Politeknik Ibrahim Sultan yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, dan bagaimana belia di Johor ataupun pelajar di tempat pengarah sendiri boleh apakah peranan mereka, maksud saya apakah peranan belia ni dari sudut teknologi global di masa yang akan datang, dan juga yang tadi apa kejayaan yang dah ada di PIS. Okey, macam ni, saya cuba nak ketengahkan selari dengan fungsi 4 bidang utama di Politeknik Sultan. Dari segi budaya sebagai contohlah, pada bulan Mei lepas kita buat penganjuran di bawah bidang Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, iaitu bagi diploma reka bentuk fashion. Kita telah menganjurkan memperkasakan kain benang Johor di peringkat antarabangsa, di mana kita melaksanakan International Design Award yang berlangsung di Politeknik Sultan.
di mana konsep asasnya itu memperkasakan kain benang Johor dalam industri fashion yang ia melibatkan dengan beberapa buah negara luar. Sebagai contohnya daripada negara Brunei, daripada Indonesia, Filipina. Sama-sama mereka bentuk fashion berasaskan kepada kain benang Johor. Okey. Dan alhamdulillah walaupun ianya dijuari oleh pelajar kita, okey, tapi maksudnya negara luar juga dapat mengadaptasikan kain benang Johor ke sektor pakaian di negara mereka. Itu pertama. Okay, yang kedua pula saya nak kaitkan dari segi kejayaan di peringkat, bukan itu saja, di peringkat sukan. Sebagai contohnya, Politeknik Ibn Sultan ini adalah satu-satunya institusi yang dapat melahirkan atlet kanan negara. Di mana oleh demikian dan ramai daripada pelajar-pelajar Politeknik Ibn Sultan ni mewakili negara untuk sama ada untuk sukan SEA ataupun untuk sukma. Okay. Di mana kita telah berkolaborasi dengan Persatuan Sukan Hungary. Kita tahu bahawa atlet kanan dunia ni datang daripada Hungary. Jadi kita buat kolaborasi dengan Hungary bagi memertabatkan satu sukan. Dan pada masa yang sama juga saya nak maklumkanlah keterlibatan dalam sukan juga, di mana beliau kita juga, di mana pelajar daripada Politeknik Ibn Sultan, sebagai contoh Umar Osman merupakan pelajar Politeknik Ibn Sultan, maka di mana fasilitis sukan yang kita ada dapat mencukil bakat-bakat sukan terutama sekali negeri Johor dan juga untuk negara. Itu antaranya lah. Yalah, itu antara sesuatu yang kita pengiktirafan peringkat tertinggi kepada untuk itu juga bagi meningkatkan, maka kita mendapat sebagai contoh bagi mendapatkan pengiktirafan di peringkat dunia, okey, di peringkat antarabangsa. Politeknik Ibn Sultan merupakan antara politeknik yang menerima akreditasi Platinum Award untuk APEX, Asian Pacific Accreditation Certificate. Ini merupakan antara satu-satu pencapaian tertinggi PAS di luar negara. Okay. Jadi daripada PSC kita mendapat peringkat tersebut. Begitu juga dari segi saya tak bercakap dari segi research. Dari segi research ada penerbitan dan penyelidikan, itu banyak yang kita laksanakan mendapat peringkat-peringkat di peringkat antarabangsa. Okey, itu kebiasaan di peringkat institusi pendidikan. Okey, itu merupakan perkara lumrah. Betul tak? Okey. Yang saya cuba ketengahkan sini lah antara satu pencapaian tertinggi pada tahun 2025 contohnya, Politeknik Ibn Sultan telah menerima Platinum Award untuk akreditasi program berasaskan kepada APEX, APACC yang berpusat di Manila. Itu antaranya lah. Okay. Baik, Tuan Pengarah, berkenaan itu adalah salah satu pengiktirafan yang mungkin itu adalah pengiktirafan dari segmen Tibet kita. Tapi Tuan Pengarah, apa sedikit pandangan daripada Tuan Pengarah berkenaan dengan bagaimana peranan belia-belia kita ni, terutamanya di dalam negeri Johor, untuk kita mengembangkan ekonomi teknologi global kita di masa yang akan datang, lagi-laginya di negeri Johor ni lah. Okey, sebab kita tahu bahawasanya sekarang ni kita dalam industri sentiasa bercakap berkaitan dengan konsep mismatch, iaitu ketidaksepadanan di antara graduan dengan keperluan industri. Maka apa yang peranan yang dimainkan oleh Politeknik Ibn Sultan adalah program-program yang ditawarkan di peringkat diploma ataupun ijazah menggunakan konsep WBL, dipanggil Work Based Learning. Okay, Work Based Learning sebagai contoh saya ambil, dan dasar di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Polis Komuniti, keseluruhan program ijazah sarjana muda yang ditawarkan di Politeknik Premier, kita ada 3 Politeknik Premier, itu Politeknik PU Hukuman, Politeknik Shah Alam dan Politeknik Ibn Sultan, 3 Politeknik Premier. Program ijazah tersebut secara dasarnya seharusnya kerangka kurikulumnya berasaskan dengan WBL, Work Based Learning. Apa maksud work based learning? Iaitu pengalaman belajar di industri. Latihan industri lah. Di mana tempoh pengajiannya bukannya pendek. Kalau industri ni satu semester, ini mengambil masa antara 1 hingga 1 tahun, tahun setengah. Okay, kalau contoh di universiti dipanggil sebagai 2U2I. Okay, kalau di PON dipanggil sebagai WBL, Work Based Learning. Work Based Learning ni, dan untuk makluman, kaedah
WBA ini dah membawa kepada employability rate kita bagi keseluruhan program-program yang menawarkan mood WBL dari segi kebeli pasaran pekerjaan adalah 100%. Tapi kita sekarang ni, kerajaan negeri Johor dan juga kerajaan negara kita sekarang ni bukan lagi ingin melihat graduan-graduan dapat bekerja, tetapi dapat bekerja dengan gaji premier and progressive. Itu kita nak. Kita tahu pelajar kita dah boleh bekerja, graduan kita dah boleh bekerja, tetapi kita nak gaji premier dan progresif. Apa maksud gaji premier? Di peringkat diploma, kita akan sekurang-kurangnya ditawarkan dengan gaji RM3,000 ke atas. Di peringkat degree, RM4,000 ke atas. Oleh demikian, sebagai contoh, pada bulan lepas kita melaksanakan mega kerjaya di Majlis Bandar Pasir Gudang. Dan didapati pada program tersebut ada dalam kalangan pencari pekerjaan yang ditawarkan gaji sebanyak RM13,000. Dan gaji permulaan yang paling tinggi ditawarkan pada masa tersebut adalah sebanyak RM4,800. Maksudnya harapan yang dimainkan oleh JTDC, Johor Talent Development Council, berkaitan dengan talent negeri Johor, kita telah satu kejayaan yang besar. Betul Tuan Pengarah. Saya bila Tuan dah sentuh topik ni, saya memang suka. Sebab perkara ni dia berkait rapat dengan JSSCZ yang sekarang ni tengah membangun di Johor, dan perkara ni selarilah dengan apa yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dah announce juga berkenaan dengan premium, high premium salary, RM3,000 dan sebagainya. Tapi Tuan Pengarah, kalau saya boleh tambah sikit je soalannya, bagaimana pemain-pemain industri ni kat luar untuk dia provide the premium salary tu? Adakah sekarang ni benda tu boleh, ataupun adakah dia ada sedikit masalah sikit? Sebab ini antara beberapa persoalan belia-belia dekat luar sana, yang adakah high premium salary ni boleh ke kita dapat? So kita dah tak payah kerja kat Singapura lah, kita nak kerja kat Johor. Yang itu kerangka kerja yang dilaksanakan. Sebagai contoh, saya ambil di bawah kerangka kerja JTDC berkaitan dengan penaruhan gaji premium. Satu way forward yang sangat baik. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu membekalkan graduan-graduan yang mempunyai tahap produktiviti yang tinggi. Without productivity, tak ada keuntungan kepada syarikat. Kalau tak ada keuntungan, syarikat tak akan bayar gaji premium. Maksudnya pelajar-pelajar ataupun belia-belia kita ini perlu alert, perlu multi-skilling, multi-purpose, dapat melaksanakan semua bidang. Itulah cabaran-cabaran yang perlu dimainkan oleh belia-belia, terutama di negeri Johor. Kerajaan dah buat semua sekali dah. Kerajaan telah melaksanakan, ada platform. Kerajaan telah membuat kerangka kerja. Tetapi yang ada sekarang ini adalah, yang perlu digarap sekarang adalah para belia semua untuk memastikan bahawa harapan pencapaian Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dapat dicapai. Pada tahun 2030, negeri Johor merupakan negeri maju. Baik Tuan Pengarah. Jadi itu sedikit perkongsian daripada Tuan Pengarah berkenaan dengan JTDC dan bagaimana industri TVET ni boleh memacu ke hadapan dengan memberikan high premium salary di masa yang akan datang. Jadi Tuan Pengarah tadi pun ada sebutkan berkenaan dengan cabaran untuk multi skilling dan sebagainya. Mungkin untuk persoalan ni saya boleh ajukan kepada Cikgu Salina. Apakah cabaran terbesar dalam kita nak melahirkan generasi belia seni yang bersedia ke peringkat antarabangsa di masa yang akan datang? Untuk dalam kita di sekolah seni lah cabaran dia adalah kita bukan setakat kita nak melahirkan murid yang ada bakat seni, tapi kita nak murid yang boleh berfikiran global, ada literasi antarabangsa, dan boleh beradaptasi dengan perubahan yang berlaku pada zaman sekarang. Contohnya kalau kita lihat daripada segi kesenian kan, kalau kita lihat daripada bidang saya lah, seni visual. Mungkin kita tidak ada banyak peluang untuk kita bawa karya kita keluar kan, tapi bagaimana cara untuk kita memperkenalkan diri kita.
sebagai seorang artis muda, sebab sekolah seni ni dia punya fokus tujuan tu kita nak hasilkan at the end di tingkatan 5 bila mereka nak masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, kita berharap mereka kita akan melahirkan budayawan, seniman, karyawan negara. Okay, jadi dengan perubahan teknologi dunia masa kini ni, murid perlu ada satu literasi global, melihat kepada perkembangan dunia, apa yang berlaku, nak pamerkan karya kat sini tapi macam mana orang luar nak melihat. So kita perlu ke depan, perlu bekerjasama, perlu mengejar teknologi. Contohnya daripada segi media sosial, even benda ni secara tiba-tiba pernah berlaku zaman pandemik. Okay, di sekolah kami ni, murid tingkatan 5 mereka perlu mengadakan satu produksi untuk penilaian CJ Pelajaran Malaysia. Tapi disebabkan oleh pandemik waktu itu, semua orang tak boleh keluar kan, karya murid dah siap semua. Jadi di situ kita perlu fikir satu cara, macam mana cara untuk kita mempamerkan karya. Okay, dan di situlah terhasilnya pameran secara virtual. Dan melalui pameran secara virtual itu kita boleh menyusun karya murid dan kita boleh berkongsi karya tu kepada sesiapa saja. Maksudnya bukan di Malaysia saja, maksudnya di luar pun boleh melihat karya murid. So pada saya kita untuk persoalan daripada Cik Sophie tadi tu, kita perlu selaras lah, maksudnya kita perlu seiring dengan arus kemodenan dan teknologi tu. Maksudnya dan kalau kita lihat ni di KPM sendiri dah menekankan tentang pendigitalan dalam pendidikan. Jadi itu pun secara jadi tak lari dah untuk sekolah seni ni juga. Betul. Jadi itu pun secara tak langsung, yelah, era digital ni mungkin sekolah seni pun dah ada TikTok, YouTube dan sebagainya untuk mempamerkan hasil-hasil kesenian pelajar-pelajar. Kita ada YouTube rasmi sekolah, kita ada Facebook rasmi sekolah, Instagram dan TikTok tu kebanyakannya diwujudkan under personal punya lah. Tapi cikgu-cikgu lah rajin. Kan, cikgu-cikgu tari dia nak bawa murid pergi persembahan, so dia buat video, cikgu-cikgu visual behind the scene nak buat karya tu. So kat situlah kita boleh kongsikan kepada dunia. Okey, baik. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi di dalam arus pemodenan ni, tetapi cabaran itu sentiasalah kita dapat untuk kita tangani dan kita kena adapt untuk majukan juga diri kita dan juga pelajar-pelajar semua. Jadi persoalan seterusnya kepada Cikgu Azhar, mungkin ni adalah persoalan atau perbincangan bersama yang kita merentas industri TVET, industri kesenian dan juga kepimpinan di sekolah Maktab Sultan Abu Bakar. Jadi persoalannya Cikgu, apakah pada pandangan Cikgu antara ciri-ciri yang terpenting untuk ada pada seorang belia ni untuk dia berjaya di pentas dunia? Okey, selalu kita cakap dengan pelajar akademik dengan sasiah. Kan sekarang kat sekolah kan ada ABC, anak yang baik lagi cerdik. Jadi akademik memang kita pentingkan, tapi dalam pada tu sasiah tu yang membawa kita lebih jauh sebenarnya. Okey, jadi akademik tu on paper tu memang kita jaga, tapi sasiah sambil tu. Jadi sebab itulah bila kata ciri-ciri kepimpinan tu bermula dengan nampak macam remeh je kan, macam perhimpunan tu benda biasa je, tapi sebenarnya dari situ sebenarnya kita pupuk macam mana kepimpinan, dia punya komunikasi, dia punya sikap kritikal tu, benda yang kadang contohlah pelajar susah nak masuk dewan ke apa ke benda kan, benda macam simple tapi kat situ macam mana cara dia orang nak tarik kawan-kawan dia tu cepat masuk ke apa, jadi dia orang kena berfikiran kritikal lah. Tapi kalau kita cakap itu yang dalam boleh katakan kehidupan harian lah, sebab perhimpunan ada yang rasmi hari Isnin, yang harian pun ada. Tapi kalau yang betul-betul memang kita nampak berfokus kalau pertandingan kan, especially kalau berkumpulan punya pertandingan. Jadi kepimpinan tu macam mana dalam pertandingan tu kan ada ketua, jadi macam mana dia nak memimpin dia punya kumpulan dia tu, macam mana dia nak bagi arahannya tu, kemudian nak memikirkan apa produknya, benda-benda tu semua. Jadi itu semua adalah yang membentuk lah. Jadi dia punya dah tentu kemahiran dia, pengetahuan tu sangat penting, tapi sasiah dia dalam memimpin tu memang akan ada kat situ kita bentuk. Tadi apa ABC tadi Cikgu? Ya, anak yang baik lagi cerdik. Anak yang baik lagi cerdik. Ya. Zaman saya tu tak ada lah. Kita ABC sampai Z kan ada. Anak yang baik lagi cerdik. Okey. Baru saya dapat tangkap lah sikit. Okey. Jadi berdasarkan apa yang Cikgu kata tu, ialah
apa tadi fokus utamanya akademik dan juga sasial lah. Jadi mungkin sasial ni adalah sesuatu yang memang kita harus kedepankan dan tekankan lebih lagi, kerana yalah going forward ni kita risau yang belia-belia kita ni dari sudut sasial ni dengan exposure pendedahan kepada media massa, media digital ni dan sebagainya. Ada macam-macam pendedahan yang terlampau besar. Dan kita takut dari sudut itu boleh mengakibatkan belia-belia kita ni cenderung ke arah yang berlainan dan yang tidak baik lah. Jadi mungkin soalan seterusnya ni saya ajukan semula kepada Tuan Pengarah. Bagaimana Tuan Pengarah, pada pendapat Tuan Pengarah, macam mana satu kerjasama yang kita boleh wujudkan bagi industri TVET, sekolah seni dan juga sekolah akademik elit seperti Mata Ustaz Abu Bakar dalam kerjasama untuk dia memperkukuhkan satu ekosistem belia yang boleh menjadikan belia ni di negeri Johor ni satu belia yang lain daripada yang lain. Sebenarnya kalau ikut pada pandangan kita lah, sebaik dengan sekolah seni kita sentiasa berkolaborasi, dia memastikan bahawa terutama sekali dalam bidang seni lah. Sebabnya Jabatan Komunikasi Visual di Penyelidikan Sultan ini sentiasa melaksanakan program yang bersama. Sebab kita tahu bahawa antara feeder utama politeknik dan universiti apa ni adalah sekolah-sekolah, sama ada sekolah Ustaz Wakar sendiri pun ataupun sekolah seni, itu merupakan antara feeder utama kepada IPTA ataupun IPTS. Dalam konteks memperkasakan, mungkin kita boleh melihat benda ini dari segi research ataupun penyelidikan, gerak-gerak penyelidikan yang kita boleh melihat sama ada untuk melihat secara holistik. Yang saya nak kaitkan sini berkaitan dengan kesinambungan seni. Sebagai contoh, bagaimana Politeknik Ibn Sultan berkolaborasi dengan Yayasan Warisan Johor untuk memperkasakan sektor-sektor seni di negeri Johor. Sama juga dengan sekolah seni, bagaimana ingin memperkasakan tarian zampin. Sebab apa di Politeknik Ibn Sultan kita mempunyai khusus diploma pelancongan dan juga event management ataupun kursus acara. Ini budaya tersebut perlu ataupun kesenian tersebut perlu diketengahkan, terutama sekali di negeri kesenian yang ada di negeri Johor. Sebagai contoh juga kita ambil sebagai contoh dari segi research berkaitan dengan serat nenas, kain serat nenas. Kita pernah memperkasakan benda tersebut dan benda ini perlu dilihat ataupun pernah kita masuk pertandingan dari segi fashion. Ni research fashion itu berasaskan kepada serat benang nenas dan dijadikan produk-produk fashion dan juga barang-barang perhiasan. Ini memerlukan satu research yang lebih mendalam saja. Jadi kolaborasi yang utamanya adalah kita perlukan satu research, satu penyelidikan, satu grant penyelidikan yang baik bagi memastikan bahawa mencapai matlamat tadi. Terutama sekali dalam konteks budaya dan juga belia negeri Johor. Okey, baik Tuan Pengarah. Mungkin Cikgu Salina ada nak hurai sikit persoalan ni. Macam mana kita macam mana satu ekosistem belia di negeri Johor ni dapat kita wujudkan dengan satu kerjasama yang meluas, which is bukannya seni dengan seni saja, tapi diselarikan dengan industri TVET dan mungkin diselarikan dengan sekolah yang mempunyai akademik yang elit seperti Mata Ustaz Abu Bakar. Okey, pada pendapat saya, sebelum tu saya nak ucap terima kasih lah kepada Tuan Haji Ulaimi yang kita pernah berpameran di Politeknik tahun lepas. Di samping berpameran seni tu, kita juga diberi peluang untuk melihat jabatan JKRSB tu sendiri kan. Jadi kita melihat teknologi. Okay, so kalau kita melihat pada konteks sekolah seni ni, kita berfokus kepada bakat murid lah.
Okay, contoh kita kata dalam bidang seni visual. Okay, tapi bila kita bekerjasama, berkolaborasi dengan PIS, kita melihat pula kepada teknologi, inovasi. Di situ ada perkaitan dan perhubungan di situ. Begitu juga dengan mungkin nanti dengan isi kita boleh melihat dari segi penyelidikan. Okay, sebab contohnya kami di sekolah sini mempelajari 4 bidang kesenian tadi dan juga subjek teras. Subjek teras lah seperti bahasa Melayu, matematik, sains, agama Islam, dan bahasa Inggeris. Okay, jadi mungkin untuk pergi ke arah inovasi yang biasa kita kaitkan dengan sains tulen, mungkin kita boleh berkolaborasi dengan isi kan daripada segi inovasi dalam seni visual contohnya. Begitu, itu yang saya nampak lah, satu ekosistem yang sangat baik lah untuk kita sekolah seni dengan politeknik dan juga sekolah seperti isi lah. Ada pandangan cikgu? Ya. Cikgu Azhar macam mana? Ya, sebab kita pun ada galeri seni visual. Isi dia ada sekolah lama kan, macam muzium. Memang kita satu-satunya sekolah yang ada muzium. Sekolah lain dia galeri seni biasanya kan. Dan galeri seni visual pun kita ada di sekolah. Jadi mungkinlah lepas ni kita boleh buat kolaborasi. Tapi kalau nak cakap kerjasama, sebab saya kalau fokuskan kepada Jepun, saya isi banyak collab dengan JSJ, Japanese School Japan di Bandar Seri Alam. Semalam pun pengetuanya datang sebab kita orang buat persembahan kan. Dia kata ONC Dikimasu, dia datang sebab nak bagi semangat, sebab itu tarian dia kan. So dia pun mendapat tenaga daripada kita. Jadi kita pula orang Malaysia bagi semangat kat dia, sebab macam kita lah kalau pergi overseas kita tengok orang putih pula joget tarian zapin ke kan. So semangat tu lain. Jadi dia pun berterima kasih dengan kita sebab menaikkan balik semangat dia pula kan kat Jepun tu. Jadi dan tiap-tiap tahun kita ada buat program, hantar 2 orang pelajar kelas, kita masuk dia orang kat kelas sebelum dia orang pergi masuk kelas Jepun betul-betul, kita hantar kat sana biar dia orang belajar suasana di Jepun macam mana. Jadi kita setiap kali saya mengajar, saya akan kata saya bukan nak Jepunkan korang, tapi tengok kita ambil yang baik, sebab setiap budaya tu dia mesti akan ada persamaan dengan perbezaan kan. Jadi yang mana elok kita ambil kan, yang mana kita lagi baik kita hargai dan kita teruskan. Itu sikit perkongsian juga daripada pandangan cikgu daripada sekolah dan juga daripada politeknik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah hampir ke penghujung kita. Jadi saya pun nak conclude lah, saya nak pick up sikit poin-poin yang telah dicadangkan tadi. Seperti semalam, saya juga ada buat segmen podcast ni lah, dan sebenarnya going forward ni untuk kita mencapai agenda Maju Johor 2030 dan macam mana tahun hadapan 2026 ni kita ada tahun melawat Johor dengan tagline-nya Mehlah Johor. Jadi kita ni yang saya lihat sebenarnya untuk kita going forward ni sebenarnya kita kena wujudkan satu cross collaboration yang secara menyeluruh, kerana masing-masing ada sumbangan dia yang tersendiri. Sekarang ni memanglah kita ni marketkan tempat kita sendiri, yang seperti Tuan Pengarah, mungkin Tuan Pengarah jual industri TVET, Puan jual berkenaan dengan kesenian, dan cikgu berkenaan dengan kepimpinan di sekolah Maktab Sultan Abu Bakar. Tapi sebenarnya going forward ni kita kena wujudkan banyak lagi cross collaboration ni, dan mungkin nanti tu kita boleh, itulah kita macam mana kita nak create something yang related to edutourism, supaya dia tak adalah pergi ke satu tempat saja, tapi dia dah ada checkpoint dia boleh pergi melawat dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang baik, yang mana di tahun hadapan, tahun melawat Johor, kita boleh sebagai belia-belia di negeri Johor ni, kita boleh sama-sama membantu dengan mungkin apa yang kita boleh sumbangkan. Mungkin kalau anda adalah seorang pelajar kesenian, anda boleh sumbangkan anda punya dari sudut kesenian. Kalau adik-adik kat sini ni, tasyak saya sekolah krim ni apa? Pengawas. Dan pengawas ni anda boleh pamerkan bakat-bakat kepimpinan. Mungkin pandai berpidato ke, pandai berdebat, betul cikgu? Betul. Dan mungkin mana apa yang daripada sekolah daripada poli ni boleh kongsikan bagaimana industri TVET ni boleh memajukan negara kita di masa yang akan datang. Jadi dalam masa sama juga kita perlu mainkan peranan yang penting lah dalam kita nak membentuk sasiah belia-belia kita di negeri Johor ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu sahaja sedikit konklusi yang saya boleh konklukan berdasarkan apa perbincangan yang kita dah bincangkan sebentar tadi.
Jadi penonton-penonton di luar sana, belia-belia di negeri Johor, semestinya Johor pada tahun 2030 kita ingin menjadi sebuah negeri yang maju dengan dasar-dasar kerajaan yang boleh membela dan membangunkan rakyat di negeri Johor. Jadi sektor pendidikan mestilah sektor yang utama. Jadi sahabat-sahabat belia di luar sana, cuba cari ruang dan peluang untuk memperbaiki dan menambah baik diri anda. Sektor TVET ni pun selalu terbuka kepada belia dan kita harus dekatkan diri kita dengan sektor-sektor ini. Jadi itu sahaja bagi segmen Bual Kencang kita, sesi yang ketiga, dan sekejap lagi kita ada lagi satu session. Kita jumpa lagi pada sebentar saja lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.